Assalamualaikum. Hai semua. Okey. Sekarang saya nak tunjuk cara-cara pasang kipas high speed ni ya. High speed Wira. Kita beli kipas high speed ni yang asal dekat ni soket yang asal dekat ni. Yang high speed ni. Ini soket ni bagi. Jadi sekarang ni kita dah pakai dah soket ni. Kita buang soket ni dekat di kereta tu. Dia kipas lama ni ni soket dia ni yang asal ni. Soket dia ada cut off punya dah. Jadi kita kerak potong soket ni dari kipas ni yang lama ni kita kerak, kita letak kat ni kipas high speed yang baru ni, soket ni air pada 3 ni. Senang. Kita sambung je sini dua wayar ni. Hitam sambung hitam, biru sambung biru. Macam tu lah. Macam ni gini. Biasa je gini. Biru dengan hitam. Jadi kita sambung je lah biru dengan hitam ni dengan soket baru ni. Tapi soket ni kita kerak dekat kipas lama tu. Buat panjang sikit, senang nak sambung kan tau. Gitulah. Okey, jadi kita akan pasang lah. Macam mana tengok. Okey. Okey, ni kita siap sambung dah ni boh. Abang-abang kita siap sambung dah ni. Ni. Tengok comel dah ni. Ni yang asal ni, yang dekat ni kita tak potong dah belah wiring body kita ni. Kita potong sambung ni je. Ambil belah di kipas ni yang asal tu dulu. Ni comel ni kita sambung. Ikat gini. Nampak tak? Kemah kan? Macam tu lah. Kita cabut ni je. Ni lapis lagi molek cabut belah ni. Tapi bimbang takut pecah ni kan. Cabut ni tapi susah sikit. Tapi kena buang bateri ni. Cabut dia hitam ni, buang bateri boleh masuk serong sikit. Itulah. Okey bang. Bateri Wah, bang. Terima kasih banyak bang. Okey bang.